Assalamualaikum. Hari ni nak pergi jumpa dengan Ustaz Izhar ataupun Prof Izhar. InsyaAllah semoga dipermudahkan segala urusan. Alhamdulillah dah pun sampai di kawasan perumahan Prof Izhar. Oops, aku ingat pondok tol tadi. Rupanya pondok guard. Cuaca agak mendung hari ni. Oh, alhamdulillah saya dah sampai di rumah Ustaz Izhar. Tu dia ada pintu. Bagi orang yang tidak mampu, dia beli baju yang mahal, pakaian yang mahal, itu pembaziran. Kerana di sana terdapat fiqh aulawiyat. Alhamdulillah hari ini dapat berjumpa dengan Prof Datuk Ustaz. Oh, panjang sangat. Ustaz Izhar. Okay. Ustaz Izhar, saya nak satu je. Ustaz Izhar tolong bagi pesanan ringkas. Pasal apa-apa pun tak apa. Pasal saya pun tak apa. Dia apa-apa pun, semua benda yang kita buat, niatkan kerana Allah SWT, insya-Allah ia akan jadi pahala dan jadi orang kata apa? Sumbangan kepada agama, insya-Allah. Okey, insya-Allah satu nasihat yang terbaik. Terima kasih banyak Ustaz. Terima kasih. Saya doakan saya selama kita insya-Allah. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Terima kasih diucapkan kepada Datuk Dr. Izhar Arif kerana menyantuni kami hingga keluar rumah. Jumpa lagi.